Saya ada seorang kawan saya meninggal dunia tuan-tuan di Madinah tuan-tuan pada bulan Ramadan. Pada saat saya dapat berita kematian dia, saya menangis tuan-tuan. Saya kata, aku ustaz pun tak dapat apa yang kau dapat wahai Badrul. Tapi Allah pilih dia mati depan makam baginda SAW, tengah bagi salam pada baginda SAW. Wassalatu wassalamu alaika Rasulullah. Allah ambil nyawa di tengah-tengah itu tuan-tuan. 10 kelebihan Allah bagi pada hari dia mati. Saya bilang, Badrul, banyak orang nak mati di Madinah, tapi Allah pilih mati di Malaysia. Engkau Allah pilih mati di Madinah. Badrul, engkau mati di Madinah, tapi dalam Masjid Nabawi. Banyak orang mati di Madinah, tapi tak ramai yang mati dalam Masjid Nabawi. Badrul, ramai orang mati dalam Masjid Nabawi, tapi nak cari seorang mati dalam Raudah, payah nak cari, tapi engkau mati dalam Raudah. Banyak orang mati dalam Raudah, tapi nak cari mati depan makam Rasulullah tengah bagi salam pada Nabi, memang tak jumpa. Dan engkau mati dalam bulan Ramadan. Engkau mati pada 10 hari akhir Ramadan. Engkau mati pada hari Jumaat, malam Lailatul Qadar 27. Dan engkau mati dimakamkan di kuburan Baqi' bersebelahan dengan makam Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Saya kata, apa benda lagi kau nak? Kau dah dapat semua benda istimewa. Hari mati 10A+. Allah bagi. Ini 10 markah penuh pada hari dia mati tuan-tuan.